Okay, hari ni saya nak ajar macam mana nak lukis lukisan ni Senang je. So, mula-mula macam biasa kita new design. Lepas tu kita sketch. Ambil top view. Lukiskan kotak tu. Ambil corner angle. Pastikan gunakan inilah construction line. Okay. Pastikan dua ni sama. Sebab ini adalah kita punya maximum size punya robot. 198 lah, kita kurang 2mm daripada asal. So ni dia punya drawing. Finish sketch. Lepas tu kita view home. Ini view home. So inilah robot awak, depan robot awak. Ataupun sini depan robot. Jangan kat sini depan robot nanti tak nampak gripper. Okay, so sekarang ni seterusnya kita lukis lah. Masukkan komponen. So kalau boleh komponen kan masuk terus tayar motor. Saya save as motor TT. Okay, ni dia sekali dengan tayar. Okay. Ini sekali dengan tayar. Okay, masukkan dalam produk. Dalam tu. Okay. Ikutlah nak susun macam mana, nak melintang ke. Tapi pastikan tegakkan dia dulu. Saya pun dah ajar. Okay, lepas tu kalau nak macam ni boleh, nak sengit boleh. Dengan atas. Pegang kotak ni untuk gerak senang. Okay, alright. Situ agak-agak situ lah. Kau jangan lebih ada basi sikit lah. Alright. Okay, lepas tu apa yang kita buat, yang ni kita jadikan dia sebagai rigid group. Gitu. Nanti kalau kita move, dia akan gerak dua-dua sekali. Kadang nanti tertinggal. Kemudian kita tambah buka origin. Okay, kita buat satu, kita tutup dulu. Buat satu offset plane. Ni offset plane. Tarik ni, tarik ke tepi sikit. Gitu, nanti kita boleh adjust. Okay. Lepas tu apa yang kita buat, kita mirrorkan komponen ni. So kita mirror. Kita mirror komponen, mirror. Kemudian kita ambil, pilih komponen. Kemudian ambil komponen. Jangan klik kat sini sebab takut dia tertinggal. Klik kat sini. Okay. Lepas tu ambil plane yang ni, yang kita baru buat tadi. Mirrorkan dia. Alright. Tak perlu masuk satu-satu. Sebab design ni dia simetri. Kemudian kita mirrorkan ini, jadikan dia sebagai yang atas ni jadikan dia sebagai rigid group. Okay. Kemudian mirror dua-dua ni, select dua-dua ni, kita mirrorkan dia pada plane yang ni. Okay, ada. Okay, dah siap. Okay. Kalau kita nak adjust tayar ni, kita just adjust ni je. Features kat sini, which is dia punya plane ni. Kita gerakkan dia. Kalau lagi panjang lagi, tarik ke depan. Tarik gitu. So, jika tarik, tengok tayar dia akan berubah kedudukan lah. Dia akan jadi panjang. Kalau nak undo lah, Ctrl Z. Kalau rasa sesuai pandangan ni, okay. Proceed untuk lukis body. Sketch, ambil plane. Okay, kita gunakan biasa, buat je kotak biasa. Nanti kita adjust. Nanti adjust sesedap rasa. Tapi ni cara saya lukis yang betul lah. Supaya ni mudah kerja. Ni kena jadi vertical. Vertical ni. Alright. So, garisan ni, nampak ni, offset ni, kita boleh jadikan dia selari, line ni. Cari dekat constraint ni ada line ni. Dia akan tapi kena project lah P untuk dapatkan line. Sebab line tak wujud ni, tak project. Okay, dah line, baru kita jadikan ni line ni. Line ni. Dan garisan ni dengan garisan ni, line ni. Alright. Sebab apa kalau ni kita nak mudahkan buat macam lah. Ini pun kalau ni yang atas ni. So, yang ni pun kalau nak depan lagi boleh. Ikut kita punya rasa lah, sesuka kita. Alright. Yang ni kita bagi distance.
sini ke sini kita ambil kecil 0.5 supaya dia tak jantung. Okay. Distance D untuk shortcut kan D untuk shortcut kita ambil hash komponen bawah hash line 0.5 supaya kita tak blind. Yang ni kita boleh dekat dia punya D dimension dia mungkin nak letak ikut lah. Kita nak letak berapa lambat kita lah, dia besar sangat. Dia nak buat 75. Alright, dah siap. Lepas tu kita tengok pandangan home. Okay, kita tengok pandangan depan. Pandangan depan. Okay, ini penting So kita padkan dia. Macam saya cakap 3mm thickness. Okay, type 3. Cuma ini pakai new body. Okay, cuma kalau kita nak dia duduk atas lagi, kita jadikan dia profile plane offset. Kita letak sini, kita kalau letak 6, dia akan berada di atas. Dia akan naik lagi tinggi. Okay, kalau rasa ni dah sesuai, kalau tak sesuai nak tinggi lagi, letak lagi tinggi 10. Okay, kemudian kita buatlah dia punya dinding tepi ni. Sketch dinding ni. Kita nak bagian dinding bahagian ni saja kan. Okay, kita buat dinding. Kita tekan P untuk dapatkan garisan ni untuk projek. Macam entities lah. Lepas tu kita offset. Nak berapa tebal? Nak 3. Kalau nak select semua sekali kan ni, dia akan select semua sekali yang kita buat tadi lah. Tak lagi 3. Okay, sambungkan garisan ni supaya dia complete lah. Dia bersama complete. Okay. Barulah kita naikkan dia. 2mm pun cukup tak perlu 3mm. Mungkin nak naik tinggi lagi terpulang lah kepada cita rasa masing-masing lah. Boleh. Floor. Okey, kemudian kita nak buat lubang kat sini kan. Dan lubang ni, lubang untuk lubang skru ni. So macam ni kita nak lukis. Tekan sketch, ambil plane kat sini. Dia ni. Klik slice. Okey. Cumanya kita tutup dulu, kita nak dapatkan lubang center ni. So macam ni kita nak buat, kita ambil tekan P untuk projek lubang ni. Dia akan jatuh kat surface ni. P, tapi kita jadikan dia sebagai construction sebab lubang ni dia bukan, dia 3. Okay. Tu balik sebenarnya pada slice. Baru kita new. Okay. Barulah kita lukis circle yang betul lah. Off construction. Lubang ni mungkin perlulah. Ni pun kita cuba sebab dia ada ni sikit kan. Kalau ada lah, kalau tak ada, tak apalah. Tapi kes ni ada. Yang ni kita akan jadikan dia construction lah. Okay, lepas tu kita buat lubang yang besar sikit lah. Yang ni optional lubang ni. So yang ni kita 3.4. Untuk lubang skru M3. Okay. Lubang ni dengan lubang ni kita jadikan dia equal. Sama. So tak perlu dah, kalau edit sini dia akan ubah je sekali. Alright. Lepas tu kita finish cache. Barulah kita buat dia punya lubang. Lubang ni kita tutup sekejap. Sementara waktu rasa nombor. Saya nak buang ni, lubang ni. Buang ke tepi saja. Tolak. Okay. Alright kan, kita dah ada. So dalam sangat, mungkin edit sikit. Artinya 3 dah cukup. Okay, sekarang kita nak dapatkan rib kat sini. So macam mana kita nak buat rib? Buka balik yang tadi. Kita nak ambil tengah-tengah. Kita ambil permukaan mid plane. Permukaan ni dan juga permukaan ni. Kita akan dapat mid plane mid plane. Mid plane ni saya nak lukis satu garisan untuk rib dia. Saya guna plane ni yang baru buat ni. Untuk dapatkan rib dia. Okay. Kita tekan slice. Kita dapat garis tengah-tengah lah.
tekan L, phone line, sambungkan ni. Yang penting dia belah dalam. Kalau rasa nak pendek sikit. Finish cache. Lepas tu kita tekan rip. Ni rip. Ambil kereta ni. Okey je. Tu. Okay. Oh, tapi ni dia dah kacau sebab ni. Saya kena edit sikit. Mungkin dia terlalu dalam. So, saya kena atas sikit. Kalau ikutkan, kita mungkin disebabkan oleh lubang ni. So, apa yang kita kena buat, kita pastikan benda ni coincide dengan sini. So, kita kena project yang ni. P project dua ni. Dua line garisan ni. Sebab kita nak bagi garisan ni jatuh betul atas titik jatuh atas garisan. Ini kan construction mode. Okay. So, yang ni kita kena coincide dengan sini. Yang ni pun coincide dengan sini. Alright. Baru kita boleh adjust. Ini saya rasa disebabkan ada lubang kat sini. So, kita disable lubang lah. Lubang ni saya tutup balik. Lubang ni mengganggu lah. Select tu, saya kena tutup layar ni. Ini mungkin yang mengganggu. Okay, so kita select balik. Okay. Tu okey. Dia tak, mungkin lubang tu mengganggu. Sekejap. Sampai habis. Alright. Okay. Lepas tu boleh buat kemudian lah lepas ni. Okay. Dah buat ni. Seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita mirrorkan je. Tapi jangan lupa namakan body. Yang ni adalah sebagai base. Base artboard lah. Pastikan color dia berbeza. Okay. Ataupun tekan right click atas base ni. Appearance. Dia dah ada warna kuning yang daripada duplicate je. Cuma tukar color lah yang kita nak. Hijau ke. Duplicate lah. Jangan edit yang ni sebab dia akan mengganggu color warna untuk barang lain lah. Okay, done. Jadi kita tarik campak kat sini. Pastikan body ni. Jangan ambil face, ambil body. Tarik jatuh hal. Purple jadi purple. Ni tak dah masuk. Kalau nak hijau, hijau lah. Kalau macam ni, di color semua. Kalau ni, di color putih. Okay, kemudian apa yang kita kena buat, kita hanya perlukan mirror je lah. Mirror, ambil body. Mirror yang ni. Ambil plane yang ni. Ataupun yang ni. Okay, join. Okay, dia sama warna. Mirror yang ni. Ambil plane yang ni. Sama warna. Dah, siap. Ini. Lepas tu yang tepi ni kalau nak lukis, ulang lah. Okay. Lepas tu kita sketch tepi lah dinding lah. Kalau kita tengok dinding. Okay. Kita ambil situ. Sketch. Kita ambil ke dalam. Negatif 3. Ni pun join lah. Alright. Okay. Dah siap. Dah siap baru buat. Pandangannya. Ni pandangan depan ni kat sini. Ni dah letak gripper kat sini. So sekarang kalau nak letak gripper. Korang lukis je atas ni. Kalau gripper tu simple lah. Kalau complicated. Tu pula pada korang lah. Okay. Konon-konon ni gripper lah. Tapi kena buat lubang lah. Lubang ni kena buat betul-betul lah. Jangan main taram je gini. Saya nak cepat. Cuma masalahnya. Bila kita dia akan auto combine benda ni. Nampak warna dia akan jadi hijau. Kita tak nak. Kita nak jadikan dia separate part. So apa yang kita buat? Kita buat new body. Tengok warna dia kelabu. Dah klik OK. So ni gripper punya part lah.
Kena tukar grip. Payah pula method ni, pakai apa ke. Orang nak buat lubang ni, buat lubang tambah grip tu. Dia pun boleh, tak masalah. Yang penting kalau bawah ni pun ada lubang. So kita sketch. Dia kena lukis lah. Sketch. Ambil plane ni. P, kita ambil P untuk ni lubang ni. Tak perlu lukis balik. Tekan P je. Sebab P akan project. So kalau kita tutup ni, itu garisan dia. So kita tarik lubang dia. Dia tutup sekejap. Dia scan, kita ambil S4. Ini jangan ambil boss. Boss akan jadi ni. Join. Dia tarik ke bawah, dia akan jadi lubang. Okay. Alright. Sekarang kita masukkan Arduino pula. Masukkan Arduino. Dia ada banyak jenis, saya tarik je mana. Pastikan nama robot ni. Setiap part ni namakan dia. Dia dekat bawah, tarik di atas. Agak berat sikit. Sing. Okay. Tengok pandangan atas. Dia susun ni ikut sesedap rasa lah. Okay. Tarik sikit sini, tarik sikit sini. Alright. Dan tengok pandangan bawah. Dapat tak? Dapat. Okay, nanti kita nak buat dia punya tiang kecil ya. Alright. So, agak-agak je. Okay. Diagram. Okay, lepas tu tambah lah L298. L298. Saya prefer yang kelabu ni sebab yang ni tak ada masalah. Yang lain L298 dia ada masalah. Yang step format ni dia okey. Saya pernah try okey. Masa download barang kat GrabCat tu pastikan dia apa nama ni? Benda yang okey, bukan benda yang tak okey. Kita tengok dia punya komen. Tak pandangan atas, pusingkan dia lah. Yang ni wire nak masuk sini, so kita pusing. Sebab sini dia tak guna. Alright, okay, kita letakkanlah tepi ni. Okay, ni lah yang rapat sangat. Okay, tepi ni nak letak apa? Breadboard, apa semua. Ada pandai lah. Tengok pandangan bawah. Baru kita letak di bawah sikit. Okay. Baru kita okay. Yang ni. Ini kita boleh duplicate lah. Duplicate ya. Select component. Duplicate, create copy. Tarik ke tepi. So, component. Arduino ni pastikan dia jadi G-Group lah sebab dia banyak komponen. Okay. Alright. So dah dapat dua tu. Sekarang kita nak buat dia punya stand pula. Stand. Macam mana nak buat stand ni? So mula-mula kita lukis macam biasa. Sketch. Kita ambil permukaan yang ni. Sebab dia bermula daripada sini. Kita tekan P. P untuk project. Kita cari kat sini. Create project. Shortcut dia ada shortcut. Okay. Pilih on construction mode. On kan semua lubang-lubang ni. Sebab kita nak jadikan dia sebagai titik untuk tu naik nanti. Dia punya apa? Dia punya
tiang pendek. Sebab apa nanti saya akan tahu. Yang ni dan yang ni dah lepas dah buat tu kita tutup lah barang ni. Kita nak cari point je. Lepas tu buatlah circle. Dua circle, satu kecil, satu besar. Pastikan off construction. Banyak. Dia ada cara yang apa? Yang cepat tapi saya malas. Saya malas nak explore. Besar sikit. Sama. Yang ni yang agak leceh sikit lah. Macam dia. Satu besar, satu kecil. Okay. So macam mana kita nak buat ni supaya kita ubah satu-satu je. Tak perlu ubah semua sekali. Yang ni kita tekan control, tahan dan klik semua yang paling besar. Okay, saya lepas control lah. Akan jadi biru lah kalau kita tahan ni. Buat semua lubang yang besar. So kita equalkan dia. Kena jadi sama besar. Alright. Lepas tu kita ambil yang ni pula. Bagi kecil, tekan samakan control, tahan, klik semua. Semua ni equalkan dia. Kemudian barulah kita bagi. Kalau kita nak ketat, jadikan lubang ni 2.7. So kita tak perlu buat skru ke belakang lah. Tembus sampai ke belakang. Cuma masalahnya dia akan lose over the time kalau kita buat kali. Tapi kalau nak buat tembus ke belakang, longgar jadi kali 3.4 kalau menggunakan M3 lah. Yang ni kita ambil tolerance dia dalam. Kita ambil ini dengan yang ni. Jarak dia dalam 2mm pun dah okey saya rasa. Ini semua akan ikut. Finish cache. Terusnya kita ambil ni. Semua yang bahagian warren sahaja. Dengan lubang dalam. Ini sebab nampak. Dalam 5mm, 6mm pun dah okey saya rasa. Kalau tinggi sangat dia akan makan ruang. Okay, on balik lah benda. Kalau macam ni, barang dia akan berada atas ni lah. So kaki dia ni tak tersangkut lah. Kalau kita nak ketatkan skru dengan yang ni. Dan dia punya ni tutup balik. Kita nak kena buat lubang dia. Kita terus extrude, ambil bulat-bulat kecil. Jangan ambil yang besar. Ni. Ambil ni. Hati-hati pilih lubang dalam yang kecil je. Jangan lubang dalam yang besar. Dia ni kecil. Tak perlu lukis balik. Tak perlu nak sketch balik. Tapi kalau terlepas kena mula daripada awal. Tu. Terlepas. Okay. 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 Kita tarik dalam panah ni ke bawah. Untuk lubangkan dia. Okay. Tu dia akan tembus lubang. Lubang tu akan tembus ke belakang. Nampak? So dia ada ruang lah. Kalau nak adjust, adjust kat sini. Dia punya tinggian ni. Kalau nak rendah sikit, bagilah rendah. 4 ke masing-masing. Okay. Seterusnya, kalau nak buat dia punya ke atas ni,
kita kena buat lubang sikit lah kat sini supaya untuk ketatkan lah kalau kita nak buat casing ni. Sketch kat sini buat lubang sikit sini. Okay. Lubang ni dua dia sampai sini lah. Okay. Jarak ni sini ke sini dua. Terus sini ke sini dua. Agak-agak lah. Dan lubang ni dalam 3.5. Kalau kita nak ketat 2.7. Okay, ni kena besar sikit. Besar sangat. 2.5. Okay, lepas tu sama juga kat sini. Cara dia kena sini, lubang kat sini 2.7. Sorry, 2.5 ni 2.5 bila 2.5 tu jarak sini ke sini. Alright. Ini sketch tak perlu buat dua side, nanti kita kira je. So sekarang kita buat yang ni. Ini dia punya ni, kita ni ke bawah sikit dalam 6 ke? Negatif lah, kena ke belakang. Alright. Okay. Lepas tu kita kena mirror. Tapi untuk case ni kita ambil features. Jangan ambil body, yang ambil komponen. Features, kita ambil features yang ni sahaja. Yang ni je. Yang dua tu. Lepas tu plane dia ambil yang ni. Dia akan keluar lah tepi ni. Tak perlu mirror the whole thing. Okay, barulah kita buat casing untuk yang atas punya. Gitu. AP. Okay. Lepas tu, ini sketch. Lepas tu, kita naik ke atas. Tinggi sikit lah. Kalau nak tinggi lah. Tapi ni, jangan join, kita buat new body. Appearance, kita nak jadikan dia warna purple. Lepas tu, barulah kita lukis kat sini. Okay. Sekali lagi, tekan P. Cuma lukis ni kali ni kita ambil yang ni lah. Sambung. Dah penuh. Lepas tu kita ambil bahagian dalam sahaja. Kita rendahkan ke bawah. Negatif 2. Dia akan jadi ni lah. Casing ni lah. Lubang ni mungkin kena besar sikit lah. Sebabnya nanti skru nak masuk payah. Tu siap. Dah siap. Ni robot ni. Semua benda dalam ni letak dalam ni. Semua boleh letak kat sini. Tak perlu nak lukis kat lain, combine, masuk kat sini, tarik. Yang tarik lah komponen yang dah sedia ada lah. Contoh tayar, motor. Okey, itu saja, cukup 30 minit nak melukis robot menggunakan Fusion 360. Itu saja. Terima kasih.